Seluruh dunia seakan terhenti apabila bibir pemuda itu menyentuh bibirku di atas sofa. Ia ciuman kekok seorang pelajar universiti, tetapi getaran di sebaliknya terasa begitu tulus. Apa yang berlaku antara aku dan pemuda bernama Imran, kawan kepada anakku Daniel, adalah detik di mana aku, seorang ibu tunggal, telah melintasi garisan yang tidak sepatutnya. Di skrin TV, sebuah filem romantik sedang ditayangkan dan seperti watak-watak utamanya yang berjalan di tengah hujan, kami juga saling tenggelam dalam perasaan masing-masing. Aku Salina, seorang ibu tunggal biasa yang tinggal di Damansara, Kuala Lumpur. Aku bercerai pada usia muda dan membesarkan seorang anak lelaki yang kini belajar di universiti seorang diri. Wang nafkah daripada bekas suami tidak pernah mencukupi, jadi aku terpaksa mencari kerja yang boleh dilakukan dari rumah. Pekerjaan yang kupilih ialah penulis skrip untuk drama web dan YouTube. Tugas aku adalah untuk menghasilkan cerita yang realistik berdasarkan permintaan klien, selalunya berkisar tentang plot drama atau kisah-kisah kontroversi. Skrip dengan jalan cerita yang provokatif dan sensasi seperti itu laris sekarang. Dengan bayaran RM300 bagi setiap skrip, aku boleh meraih pendapatan sekitar RM5,000 sebulan. Walaupun tidak mewah, ia cukup untuk aku dan Daniel. Tetapi, masalah mula timbul. Suatu hari, aku kehabisan idea untuk menulis. Walaupun ceritanya berunsur sensasi, ia masih perlu terasa realistik untuk mendapat tontonan yang tinggi. Aku terdesak memerlukan bahan cerita yang provokatif, tetapi pada masa yang sama, terasa benar-benar boleh berlaku dalam kehidupan sebenar. Ketika aku buntu memikirkannya, anakku membawa seorang kawan pulang ke rumah. Namanya Imran, rakan sekelas Daniel. Mereka berdua belajar bermain gitar bass sebagai hobi, jadi mereka datang untuk berlatih bersama di rumah. Aku menyediakan snack untuk mereka, memasak magi cawan dan membawanya ke bilik mereka. Imran tersenyum manis sambil mengucapkan terima kasih. Kelihatan seperti seorang pemuda yang sangat baik, tetapi pada ketika itulah, aku dapat merasakan Imran asyik mengeling ke arahku. Baju kurung moden yang aku pakai hari itu memang mempunyai potongan leher yang agak luas, tetapi pandangannya terasa begitu ketara. Aku tersenyum sendirian. Mungkin beginilah reaksi seorang pemuda berusia awal 20-an apabila melihat wanita yang lebih tua. Tiba-tiba, satu idea aneh terlintas di fikiran. Ini boleh jadi bahan cerita, kisah hubungan dengan kawan anak sendiri. Ia provokatif, tetapi aku rasa aku boleh menulisnya dengan realistik. Bukankah kandungan seperti ini sangat popular sekarang? Asalkan tidak terlalu melampau dan diselitkan dengan realisme, ia boleh menjadi bahan cerita yang meletup. Untuk itu, aku perlu merasainya sendiri. Jalan cerita mula berputar di dalam kepalaku. Watak utamanya ialah seorang ibu tunggal berusia 40 konoan yang bertemu pandang dengan kawan universiti anaknya dan mereka mula tertarik antara satu sama lain. Untuk menambah realisme, aku rasa aku perlu mencipta situasi yang serupa. Sudah tentu, bukan untuk melakukan apa-apa yang terlarang, hanya untuk merasai suasananya. Skrip drama web memerlukan inspirasi daripada kehidupan sebenar untuk menjadikannya lebih hidup, barulah penonton akan terpikat. Beberapa hari kemudian, Daniel dan Imran datang lagi untuk berlatih gitar. Aku membawa sedulang potongan buah-buahan dan minuman ke bilik mereka. Sekali lagi Imran tersenyum ceria dan berterima kasih. Ketika aku membongkok untuk meletakkan dulang di atas lantai, sudah pasti celahan baju kurungku kelihatan. Wajah Imran serta-merta berubah tegang dan aku tersenyum dalam hati. Aku berpura-pura tidak perasan dan duduk di lantai, mengatakan aku mahu mendengar mereka berlatih. Aku duduk sambil memeluk lutut. Seluar pendek yang aku pakai agak singkat dan longgar, dan aku dapat merasakan Imran asyik mengeling ke arahku. Aku ketawa kecil dalam hati. Aku yakin dia pasti nampak bahagian dalam seluarku, dan apabila membayangkan apa yang dilihatnya, aku berasa sedikit gementar tetapi pada masa yang sama teruja. Bunyi petikan gitar bergema dan seronok melihat mereka berdua bermain bersama. Tetapi, Imran asyik terlepas rentak. Aku hanya memerhati sambil mengkaji ekspresi wajahnya. Pandangan matanya yang keliru, senyumannya yang kekok, semuanya aku catat dalam fikiran. Aku perlu memindahkan emosi ini ke dalam skrip nanti. Ekspresi seperti ini, perasaan seperti ini, reaksi seorang pemuda dalam situasi sebegini, semuanya menjadi bahan cerita. Selepas kira-kira sejam, aku perlahan-lahan bangun, menutup pintu bilik dan keluar. Kembali ke ruang tamu. Aku membuka komputer riba dan terus mula menulis skrip.
Adegan pertama pertemuan watak ibu tunggal berusia 40-an dengan kawan anaknya. Adegan dia membongkok sambil meletakkan buah. Ekspresi terkejut watak lelaki utama, pandangan curinya semuanya aku tulis. Jari jemariku seolah-olah bergerak sendiri, tulisan yang tadinya buntu kini mengalir lancar. Inilah realisme yang aku perlukan. Aku menyiapkan skrip itu semalaman dan menghantarnya kepada klien keesokan harinya. Klien terus menghubungiku. Ini memang gempak, katanya, memuji betapa realistiknya jalan cerita itu dan bertanya bagaimana aku boleh menulisnya. Aku hanya menjawab ia sekadar imajinasi sambil tersenyum sendirian. Dalam masa seminggu, skrip itu mencapai 500,000 tontonan. Klien meminta kerja tambahan, mahukan sambungan dengan nuansa yang sama. Aku bersetuju dengan senang hati, tetapi ada satu masalah. Untuk menulis sambungan, aku memerlukan garis emosi yang lebih mendalam. Sekadar mengeling tidak lagi mencukupi. Aku memerlukan situasi yang lebih tegang, detik mendebarkan yang membuatkan penonton tertanya-tanya apa yang akan berlaku seterusnya. Setelah berfikir selama beberapa hari, peluang pun tiba. Daniel memberitahu bahawa dia akan pulang lewat pada hari Khamis depan kerana ada kelas tambahan. Dia bertanya sama ada tidak mengapa jika Imran datang dahulu. Aku berkata tidak mengapa dan menyuruhnya masuk sahaja. Hari itu pun tiba. Kira-kira pukul 4 petang pada hari Khamis, loceng pintu berbunyi. Imran. Aku membuka pintu dan memberitahunya bahawa Daniel akan lewat sedikit kerana ada kelas dan menyuruhnya menunggu di dalam bilik. Imran mengucapkan terima kasih dan masuk ke bilik, manakala aku duduk di ruang tamu menonton TV seperti biasa. Selepas kira-kira 10 minit, Imran teragak-agak membuka pintu bilik dan keluar ke ruang tamu. Dia bertanya sama ada dia boleh menonton TV bersamaku dengan alasan bosan bersendirian. Aku berkata tidak mengapa dan menyuruhnya duduk di sebelahku. Imran duduk di sebelahku dan TV sedang menayangkan sebuah drama biasa. Kerana tidak begitu menarik, aku menukar saluran. Di saluran filem, sebuah filem romantik bertajuk Great Expectations sedang ditayangkan. Imran memberitahu itu adalah filem kegemarannya, sebuah filem romantik yang indah lakonan Gwyneth Paltrow dan Ethan Hawke. Dia mencadangkan agar kami menontonnya bersama, sambil menambah bahawa ia adalah sebuah karya agung. Aku bersetuju. Semasa filem itu berjalan, adegan di mana watak utama bertemu semula, bertemu di sebuah rumah agam lama dan berciuman di tengah hujan dipaparkan. Visualnya cantik dan muziknya merdu, membuatkan suasana menjadi semakin romantis. Aku mengerling ke sebelah. Imran sedang merenung skrin dengan tekun, bahunya kelihatan tegang. Adegan watak utama berpelukan, saling menginginkan di bawah cahaya bulan, kelihatan begitu indah. Pada saat itulah tanpa sedar, aku memegang tangan Imran yang duduk di sebelahku. Kenapa aku berbuat begitu? Adakah aku terbuai dengan filem itu atau terhanyut oleh suasana? Imran terkejut dan memandangku. Aku juga terkejut dan memandangnya kembali. Pandangan kami bertemu. Suasana serta-merta berubah, hanya bunyi dari TV yang kedengaran. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah boleh didengari oleh telingaku sendiri. Aku dapat merasakan tangan Imran bergetar dan tanganku juga turut bergetar. Aku tidak tahu apa ini, mengapa ini berlaku. Dengan suara perlahan, Imran memanggil namaku. Dia berkata, dia rasa dia sukakan aku. Pengakuan yang tiba-tiba itu membuatkanku terkejut dan cuba menarik tanganku. Apa awak cakap ni? Takkanlah awak nak suka pada makcik macam saya? Soalku, tetapi tanganku tidak dapat dilepaskan. Imran memegangnya erat. Betul, katanya, sambil mengaku bahawa dia asyik teringatkanku. Sejak hari pertama dia datang ke rumah dan aku menghantar buah ke bilik. Aku membalas, itu cuma perasaan biasa sebab kita selalu jumpa. Suara Imran menjadi lebih tegas, ini serius. Hati saya berdebar bila teringatkan Kak Salina. Kata-katanya membuatkan hatiku turut berdebar. Pelik, ini hanyalah kata-kata seorang pemuda berusia awal 20-an. Aku cuba menenangkannya, bertenang, kita tak boleh macam ni. Aku mengingatkannya bahawa dia masih muda dan aku adalah ibu kepada kawannya, tetapi Imran menjawab dia tidak peduli dan bergerak lebih dekat. Jarak antara kami di atas sofa semakin rapat. Tak boleh, fikirku dalam hati, tetapi badanku tidak bergerak. Saat tangan Imran diletakkan di bahuku, aku dapat merasakan kehangatan dan getaran daripadanya. Imran berbisik, saya tak tahan lagi. Aku juga tidak tahan lagi. Aku tidak tahu getaran apa ini.
Sudah entah berapa lama aku tidak merasakan debaran seperti ini dan sudah entah berapa lama aku tidak merasakan kehangatan tubuh seseorang sedekat ini. Saat Imran memelukku, tanpa sedar tanganku melingkari belakang badannya. Aku dapat merasakan belakang badannya yang bidang, tubuhnya yang tegap dan kehangatan tubuh seorang lelaki muda. Fikiranku bergelut. Ini salah dan sedarlah diri, tetapi pada masa yang sama, perasaan ini terlalu indah. Aku mahu bersuara, tetapi Imran perlahan-lahan mendekatkan wajahnya. Jangan, kataku dengan mulut, tetapi mataku terpejam. Saat bibirnya menyentuh bibirku, rasanya begitu lembut. Bergetar, tetapi sangat manis. Ciuman Imran kekok, tetapi dalam kekoknya itu, terasa ketulusan yang menjadikannya lebih syahdu. Pengalamannya yang kurang jelas terasa dari hujung jari dan bibirnya, tetapi aku tidak dapat menolak ciuman itu dan menerimanya. Tidak. Bukan sekadar menerima, tetapi membalasnya. Berapa lama kami saling meneroka bibir masing-masing, masa seakan terhenti dan bunyi filem dari TV langsung tidak kedengaran lagi. Imran perlahan-lahan membaringkanku di atas sofa, memandangku dari atas dengan pandangan yang penuh pengharapan. Kalau akak tak nak, kita berhenti sekarang, katanya dengan suara bergetar. Sebagai jawapan, aku memeluk lehernya. Begitulah, kami saling merasai sepenuhnya di atas sofa. Detik yang berhati-hati tetapi mengasyikkan itu adalah deria yang sudah bertahun-tahun tidak aku rasai, membuatkanku seolah-olah terbang. Imran sentiasa memerhatikan reaksiku, bertanya sama ada aku baik-baik saja. Aku hanya menjawab, tak apa, dan menyuruhnya melakukannya perlahan-lahan, menemaninya. Sentuhan tangannya yang bergetar, pergerakannya yang kekok, tetapi semua itu terasa lebih tulus. Kehangatan tubuh lelaki muda itu menyelubungi seluruh tubuhku. Nafas kami yang tercunggap-cunggap bersatu, diiringi bunyi sofa yang berkeriut, sementara waktu kami terus berlalu. Dalam kehangatan itu, setelah sekian lama, aku merasakan kembali perasaan sebagai seorang wanita, entah berapa lama masa berlalu. Kami terbaring bersebelahan di atas sofa, cuba menenangkan nafas sambil memandang siling. Ini bukan mimpi kan? Tanya Imran. Aku menjawab, bukan. Dia tersenyum bahagia, aku juga tersenyum. Anehnya, aku benar-benar berasa bahagia. Tetapi apabila kesedaranku kembali, rasa takut mula menyelubungi. Apa yang baru kami lakukan? Adakah ini betul? Aku tidak tahu. Aku bangun dan memakai pakaianku semula, lalu berkata kepada Imran, kita perlu bercakap. Imran juga bangun dan memakai pakaiannya sambil mengangguk. Ini berlaku sebab awak kurang pengalaman, jadi kita rahsiakan hal hari ini. Cadangku, lebih baik kita simpan ini sebagai kenangan, tambahku. Imran bersetuju, tetapi kemudian bertanya, tapi macam mana kalau saya makin sukakan akak? Aku menyoal balas, bukan keramai kawan perempuan awak yang cantik dan menawan. Tetapi Imran berkeras mengulangi bahawa dia sukakan aku memujuknya, tak apa. Perasaan macam tu biasa. Saya pun rasa macam tu juga. Imran bertanya, betul ke akak fikirkan saya? Apabila aku mengiyakan, wajahnya berseri-seri. Kalau macam tu, kenapa? Tanyanya. Tak boleh ke kita terus berjumpa? Tak boleh, aku menolak. Kita tak boleh, aku mengulangi. Awak ada masa depan, aku cuba meyakinkannya. Tetapi Imran tetap dengan pendiriannya mahu terus berjumpa denganku. Tolonglah jangan, rayuku. Kenapa? Tanyanya. Menekankan bahawa perasaannya tulus dan dia benar-benar sukakan aku. Aku menggelingkan kepala dan berkata, anggaplah hari ini kita cipta satu kenangan indah. Wajah Imran berubah muram. Tetapi dia berkata, kalau itu yang akak mahu, saya tak boleh buat apa-apa. Saya janji. Terima kasih, kataku sambil mengusap kepalanya. Tidak lama lagi Danial akan pulang. Jadi Imran masuk semula ke bilik. Aku tinggal di sofa. Teringat apa yang baru berlaku. Bau kami berdua masih terasa di udara. Adakah ini mimpi atau benar-benar terjadi? Aku menyentuh bibirku, masih terasa kebas. Kira-kira 20 minit kemudian, loceng pintu berbunyi dan Danial pulang. Aku menjawab seperti biasa. Imran dah sampai? Tanyanya. Ada dalam bilik, jawabku. Danial masuk ke bilik dan aku terdengar suaranya bertanya, dah lama sampai? Tunggu lama tak? Tak adalah, jawab Imran. Perbualan mereka biasa sahaja, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Aku ke dapur dan minum segelas air sejuk.
Tanganku bergetar, sedar diri, Salina, fikirku, apa yang aku dah buat. Tetapi getaran halus yang masih terasa di tubuhku ini tidaklah menjengkelkan dan aku tidak menyesal. Malah, hatiku berdebar-debar. Anehnya, semasa menyediakan makan malam, aku asyik memandang ke arah bilik tempat Imran berada. Apabila aku memanggil mereka untuk makan, wajah Imran kelihatan tenang, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Aku juga begitu. Sepanjang makan, kami sengaja tidak bertentang mata, tetapi Daniel tidak perasan apa-apa. Dia makan seperti biasa sambil bercerita tentang peperiksaan minggu depan. Dia bertanya kepada Imran sama ada dia juga ada peperiksaan dan Imran menjawab mereka akan belajar bersama. Selepas makan, Imran bangun dan berkata dia mahu pulang. Awalnya balik, tanya Daniel. Imran menjelaskan dia ada kelas pagi esok. Hati-hati jalan, kataku. Aku menghantarnya ke pintu depan, sementara Daniel berada di biliknya. Di depan pintu, Imran berbisik perlahan, "Terima kasih untuk hari ini, aku hanya mengangguk." Rasanya lebih baik tidak berkata apa-apa lagi. Selepas pintu ditutup dan Imran pergi, aku berdiri di situ untuk seketika. Hati terasa pedih. Kenapa? Malam itu aku tidak boleh tidur. Aku asyik teringatkan Imran. Sentuhan tangannya yang bergetar, ciumannya yang kekok, pandangan matanya yang penuh pengharapan semuanya terbayang kembali. Aku patut melupakannya, tetapi tidak boleh. Aku membuka komputer riba dan mula menulis skrip berdasarkan apa yang berlaku hari ini. Jari jemariku bergerak sendiri. Emosinya begitu hidup. Getarannya terasa jelas. Aku menulis adegan ciuman pertama watak-watak utama, adegan mereka berpelukan di sofa, dan adegan mereka berjanji untuk berpisah sepanjang malam. Apabila matahari terbit, aku melihat skrip yang telah siap dan air mataku mengalir. Aku tidak tahu kenapa aku menangis. Apa sebabnya? Aku menyeka air mata dengan belakang tanganku. Beberapa hari berlalu, tetapi Imran tidak datang ke rumah. Seminggu 2 minggu berlalu, aku bertanya kepada Daniel dan dia berkata Imran sibuk kebelakangan ini dengan tugasan dan persediaan peperiksaan. Aku hanya menjawab, "Oh, begitu." Tetapi sebahagian hatiku terasa kosong. Aku menghantar skrip itu kepada klien dan sambutannya luar biasa, meletup, katanya. Tontonan melonjak gila, sudah mencecah 800,000. Reaksi di ruangan komen juga hebat, semua orang memuji realisme cerita itu. Klien meminta sambungan lagi, tetapi hatiku terasa berat. Aku duduk di depan komputer riba, perlu menulis sambungan, tetapi tanganku tidak bergerak. Apa akan jadi pada watak-watak utama? Adakah mereka akan bertemu semula? Atau berakhir begitu sahaja? Dalam fikiranku, aku mahu menulis pengakhiran yang bahagia, tetapi realitinya tidak begitu, bukan? Imran tidak datang, dan aku merinduinya sendirian. Aku meletakkan jari di papan kekunci, dan perlahan-lahan mula menaip. Adegan watak wanita merindui watak lelaki. Adegan dia teringatkannya setiap malam. Adegan dia tiba-tiba teringatkannya dalam rutin harian. Semasa menulis, ia terasa bukan seperti skrip, tetapi pengakuanku sendiri. Rindu. Benar-benar rindu. Keinginan untuk mendengar suaranya. Tanganku bergetar semasa menaip dan air mata mengaburkan perkataan. Apa ini? Kenapa jadi begini? Hanya pertemuan sekali. Kenapa hati ini begitu sakit? Aku tidak tahu. Beberapa hari aku habiskan dengan menulis skrip sambil teringatkan Imran. Suatu hari, Daniel memberitahu dia akan pergi bercuti 3 hari 2 malam bersama kawan-kawannya pada hujung minggu. Aku hanya berpesan supaya dia berhati-hati. Pagi Sabtu, rumah menjadi sunyi. Tinggal seorang diri, aku duduk di sofa yang sama tempat aku bersama Imran, mengusapnya dengan tangan. Di sinilah kami berciuman. Di sinilah kami berpelukan. Aku mengeluh. Aku rindu, aku benar-benar rindu dan mahu memeluknya lagi. Aku membuka komputer riba semula, mahu menyiapkan sambungan cerita. Adegan watak wanita yang tidak dapat melupakan watak lelaki, cuba menghantar mesej tetapi memadamnya, cuba menelefon tetapi mematikannya. Itu betul-betul seperti diriku. Patutkah aku lakukannya? Hubungi Imran? Tetapi akulah yang meminta untuk menamatkannya. Akulah yang mencadangkan agar ia disimpan sebagai kenangan. Walaupun begitu, aku terlalu merinduinya. Apa patut aku buat? Aku menutup komputer riba. Aku tidak boleh menulis lagi. Aku ke dapur untuk membuat kopi, tetapi tanganku begitu bergetar hingga hampir menjatuhkan cawan.
Kembali ke ruang tamu, aku melihat keluar tingkap. Cuaca cerah. Tiba-tiba aku teringat kata-kata Imran. Saya nak terus berjumpa dengan akak macam ni. Adakah kami mempunyai masa depan? Seorang pelajar universiti dan seorang makcik berusia 42 tahun. Mustahil. Realiti bukan seperti drama. Aku cuba menasihati diriku sendiri. Menjelang malam, aku cuba makan seorang diri tetapi tiada selera. Tiba-tiba, loceng pintu berbunyi. Siapa pula? Pos laju ke? Aku membuka pintu dan terus terpaku. Imran sedang berdiri di depan pintu, memandangku dengan mata yang bergetar. Jantungku terasa seperti mahu berhenti. Imran memanggil namaku dengan perlahan dan suaraku juga bergetar. Boleh saya masuk? Tanyanya. Masuklah, jawabku. Aku menutup pintu dan kami berdiri di ruang tamu, saling berpandangan, entah berapa lama. Imran akhirnya bersuara. Saya dah tak tahan lagi. Aku cuba memotong kata-katanya, tetapi Imran terus mengulangi. Saya asyik teringatkan akak. Setiap hari saya hanya fikirkan akak. Aku mahu menolak, mengatakan kita tidak boleh. Awak ada masa depan. Tetapi sebelum sempat, Imran menarikku ke dalam pelukannya. Tekanan pada tubuhku membuatkanku mula bergetar dan aku membalas pelukannya. Aku tidak mahu melepaskannya. Apabila Imran berkata, saya cintakan akak, aku menjawab, saya pun sukakan awak. Bibir kami bertemu, kali ini lebih dalam daripada sebelumnya. Imran mengangkatku dan aku tahu ke mana dia akan pergi. Apabila aku dibaringkan di atas katil, sentuhan Imran lembut, lebih tenang daripada sebelumnya. Adakah dia sudah sedikit biasa? Perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa, kami saling merasai. Kehangatan dan kemesraan saat itu menyelubungi seluruh tubuhku. Sentuhan tangan lelaki muda itu membelai tubuhku dan tubuhku bertindak balas. Bersama Imran, aku memejamkan mata, merasai semula perasaan yang sudah bertahun-tahun hilang. Aku turut serta dalam pergerakan yang bermula perlahan. Bunyi katil yang berkeriut dan nafas kami yang tercungap-cungap memenuhi bilik. Pergerakan Imran semakin dalam dan tanganku memeluk belakang badannya. Emosi datang seperti ombak dan pada saat yang paling dalam, Imran memanggil namaku dan aku juga memanggil namanya. Kami mencapai kemuncak bersama, seluruh tubuhku bergetar. Imran rebah di atasku dan kami terbaring seketika untuk menenangkan nafas. Di atas katil yang bercampur dengan kehangatan kami, Imran memelukku, mengusap kepalaku dengan lembut. Saya nak terus bersama akak macam ni, bisiknya. Aku juga begitu. Aku berharap saat ini akan kekal selamanya, tetapi aku tahu realitinya tidak begitu. Selepas lama berbaring, Imran bangun dan mula memakai pakaiannya. Aku juga bangun dan bertanya, macam mana awak datang? Macam mana awak tahu Daniel pergi bercuti? Imran menjelaskan dia dengar daripada Daniel, sebab itulah dia datang, sebab rindu. Tak tahan lagi, pengakuan Imran membuatkan hatiku berdebar lagi. Imran mendekatiku dan memegang tanganku. Jomlah kita terus jumpa. Walaupun secara senyap-senyap rayunya, aku menggelingkan kepala. Tak boleh. Macam mana kalau Kantoi? Macam mana kalau Daniel tahu? Kataku, menyuarakan ketakutanku. Imran berjanji akan berhati-hati. Dia berikrar tidak akan sekali-kali tertangkap. Hatiku juga mahu, tetapi apabila memikirkan realiti, aku takut. Awak muda, ada masa depan. Tak patut awak buat macam ni dengan makcik macam saya, kataku. Imran menjawab, saya tak peduli. Umur tak penting. Asalkan saya ada akak, cukuplah. Kata-kata itu membuatkan air mataku mengalir. Kenapa menangis? Tanya Imran. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Jawabku. Imran menyeka air mataku. Janganlah menangis. Saya akan jaga akak. Tetapi sampai bila? Suatu hari nanti, ia pasti akan berakhir. Namun untuk saat ini, aku bahagia. Aku memeluk Imran dan berkata, biar kita macam ni sekejap lagi. Imran memelukku erat dan kami berpelukan untuk masa yang lama. Masa berlalu dan Imran berkata dia perlu pergi. Nanti orang syak kalau lewat sangat, katanya, berjanji akan datang lagi. Aku mengangguk dan berpesan supaya dia berhati-hati. Aku menghantarnya ke pintu dan Imran memberikan ciuman terakhir, ciuman yang singkat tetapi mendalam. Jumpa lagi nanti, katanya sebelum pergi. Aku menutup pintu dan di dalam rumah yang sunyi, aku terduduk di sofa. Tempat Imran duduk tadi masih terasa hangat. Aku membuka komputer riba dan mula menyiapkan skrip.
Kali ini, tiada lagi sekatan, jari jemariku bergerak sendiri. Adegan dua watak utama bertemu semula, saling mengesahkan perasaan mereka dan memutuskan untuk meneruskan hubungan terlarang mereka. Ini bukan lagi skrip, tetapi ceritaku, pengakuanku, emosiku dan keinginanku. Aku menghantar sambungan cerita itu kepada klien pada waktu pagi dan dia terus menghubungiku. Ini betul-betul gempak, tontonan mesti meletup. Katanya, meminta aku terus menulis dengan kualiti yang sama. Aku bersetuju. Sekarang, aku tidak perlu lagi menulis berdasarkan imajinasi, kerana aku sedang mengalaminya sendiri. Sejak hari itu, Imran kadang-kadang datang. Dia akan datang apabila Daniel tiada di rumah. Apabila Daniel berkata dia ke kelas tambahan, bertemu kawan atau ke perpustakaan, Imran akan datang dan kami akan saling meneroka. Di sofa, di katil, kadang-kadang di atas meja makan, kami saling merasai dan setiap kali aku memindahkan perasaan itu ke dalam skrip. Skripku menjadi semakin popular. Tontonan mencecah jutaan dan permintaan kerja datang mencurah-curah. Aku mendapat banyak wang, tetapi yang lebih penting ialah masa bersama Imran. Hubungan terlarang, rahsia yang tidak boleh terbongkar. Tetapi itulah yang membuatnya lebih mendebarkan, lebih manis. Aku tahu suatu hari nanti ia akan berakhir, tetapi untuk saat ini, aku bahagia. Imran mahukan aku, dan aku mahukan Imran. Ibu tunggal berusia 42 tahun dan seorang pelajar universiti berusia 23 tahun, kawan anak dan ibu kawan. Hubungan yang mustahil, tetapi kami saling jatuh cinta. Skripku berakhir dengan pengakhiran yang bahagia, tetapi kisah kami masih belum berakhir dan aku tidak tahu bagaimana ia akan berakhir. Tetapi, aku tidak menyesal. Kerana dapat merasakan getaran ini, debaran ini, perasaan terlarang ini, aku bahagia. Kerana bertemu Imran, aku seolah-olah hidup kembali sebagai seorang wanita. Pada saat ini, sambil duduk di depan komputer riba menulis cerita ini, aku sedang menunggu mesej daripada Imran. Bila nak datang? Rindu. Nak peluk lagi, mesej yang penuh keinginan telah aku hantar. Tidak lama lagi, dia pasti akan membalas. Dan kami akan bertemu lagi, saling merasai lagi dan meneruskan hubungan terlarang ini. Inilah ceritaku. Kisah cinta terlarang antara Salina, ibu tunggal berusia 42 tahun, dan Imran, pelajar universiti berusia 23 tahun. Hubungan rahsia di belakang anakku. Seorang penulis skrip yang terjerumus ke dalam drama sensasi ciptaannya sendiri. Tetapi, ini bukan drama. Ini adalah hidupku, pilihanku dan kebahagiaanku.